Nak balik kampung lah. Jomlah kita balik kampung. Cepatlah. Jom korang ikut Lu'ons, kita balik kampung. Kita naik kereta ni cantik kan. Kereta Lu'ons baru beli. Cepatlah. Korang ni lambat lah. Oi. Okay, jom. Lah, lupa pula kereta ni ada 2 seater je. Seorang pangku pak, seorang korang pangku-pangku lah, korang pangku-pangku. Seorang duduk kat troli pun boleh lah. Aduh, korang ni. Okay, dah jom kita gerak. Turun cepat. Turun cepat pula. Naik cepat woi. Jom kita pergi balik kampung. Jom. Baik. Aduh, sakitnya. Bukan. Nampaknya kereta kita dah rosak. Dah lah baru beli. Kita kena jalan kaki je lah nampaknya balik kampung. Jom kita balik kampung. Kita jalan pelan-pelan dulu sebab nanti penat. Lambat sangat lah jalan pelan-pelan ni. Jomlah kita lari je lah. Okey, kita lari. Lima minit kemudian. Dah penat sangat dah ni. Ya, ada kereta lah. Jom kita curi kereta orang tu, nak kita bantai orang yang ada kat kita tu. Okey, jom. Bantai. Bantai, jom. Bantai. Mati kau. Mati kau. Kau nak kena kan? Tolong kami. Polis. Dah, jom kita naik kereta orang. Kita naik kereta dia orang. Jom. Dah, cepat kau. Dia orang bangun kang. Dia orang bantai kita pula kang. Bangun. Bangun pula. Cepatlah. Oi, cepat. Oi, kita nak cepat ni. Kenapa lambat pula ni? Cepatlah. Oi. Cepat. Cepat. Aku harap dia orang pingsan lah tu. Okay, dah jom. Jom kita bergerak. Bye. Best juga curi kereta orang ni. 5 jam kemudian. Okey, kita dah sampai dah. Jom kita jumpa Atok. Kita pin sikit. Pin. Assalamualaikum. Atok. Atok. Atok rasa Atok dah tak lama dah ni. Jom. Atok dah keluar. Kita salam Atok. Apa Atok cakap tadi? Atok dah tak lama? Lama kan lah Atok? Dah lah. Apa lagi? Jom kita main mercon. Kan dah raya. Jomlah kita main mercon. Wah, cantiknya mercon tu. Wah, best pula main mercon. Kita letak banyak lagi sikit lah. Wow, cantiknya. 2 jam kemudian. Lengoh sangat dah tangan ni. Lengoh tangan, kaki semua lengoh. Badan pun dah lengoh dah ni. Aduh, Nas, kau baru pengsan ke Nas? Aduh, saya. Ada polis. Alamak. Itu bukan ke orang yang kita curi kereta dia tu. Okey tuan. Kalau saya bagi balik kereta dia, tuan kurangkan hukuman boleh? Boleh, tapi korang kena bayar saman je. Hanya RM1,000 sahaja. RM1,000? RM1,000 tu banyak tu tuan. Tolonglah tuan. Tak apalah, saya boleh minta kat atuk saya. Dan tuan, ni kereta pembantu tuan tu tuan. Saya pulangkan balik tuan. Saya tahu, saya minta atuk saya bayarkanlah saman saya ni. Jap, saya panggil atuk saya, jap. Atuk. Atuk tak datang pula. Kejap tuan, saya tak menipu ni, betul saya nak minta kat atuk saya ni. Atuk kenapa Atuk? Atuk dah tak lama dah ni. Tolong Atuk dah tak lama dah ni. Atuk, jangan mati dulu Atuk. Siapa nak bayar saman tu?
Atuk, jangan mati dulu, Tok. Atuk dah tak lama dah ni. Setelah sampai ke kubur, Atuk. Atuk. Siapa nak bayarkan sama ni, Atuk? Atuk, jangan mati dulu, Tok. Tidak.